Packaging dia macam ni ke macam ni? Dia macam tu tapi dia ada dalam 3-4 beg. Oh, tak ada maksudnya kalau ada order 10 ni. Ha? 10 pack tu. Bukan. Sorry sebab saya nak check sebab takut beg tak muat tu ada 10 eh. Oh, okey. Maknanya 3 beg je lah. Saya akan beg Dia tanya dulu. Sebab 10 order tu. Lepas tu harga yang diorang order RM158. Dapat halang nak menunggu kat Empire Sushi. Kita ambil dia tu. Kalau macam ni muat lah. Tak ada masalah. Letak dalam box pun boleh. Sebab aku tengok tadi 10 order. Aku ingatkan 10 beg ni. So ada orang masukkan sekali aku rasa ni. Ni apa benda lah? Roti kan? Boleh kalau aku letak sini. Boleh lah. Muat bang? Boleh? Ya. Sini boleh. Ya, yang ni kecil kan letak ni. Awak nak meja.